sesuatu yang paling dicintai adalah ujian terbesar datang. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat mimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya menyembelih putranya sendiri. Dan bagi seorang nabi, mimpi itu bukan mematikan. Itu adalah wahyu, perintah dari Allah. Bayangkan betapa berat hati seorang ayah saat itu. Anak yang selama ini ia tunggu, anak yang ia cintai sepenuh hati, kini harus ia korbankan demi taat kepada Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak mau perintah itu. Dengan hati yang berat, ia menyampaikan kepada Ismail apa yang ia lihat dalam mimpinya. Dan disitulah tampak betapa mulianya anaknya. Ismail tidak menolak, ia tidak lari, ia tidak marah. Ia justru berkata bahwa jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah, dan ia akan termasuk orang-orang yang sabar. Lalu Nabi Ibrahim dan Ismail pun berjalan menuju tempat pengorbanan. Langkah mereka tenang, setan menangis, angin gunung menghembus pelan. Langit seakan ikut menyaksikan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, setan tidak tinggal diam. Dengan sebagian riwayat, setan datang untuk memgoyahkan hati Nabi Ibrahim. Setan membisikkan keraguan, mencoba membuat Nabi Ibrahim berpikir bahwa ia sedang kehilangan anaknya dengan sia-sia. Mencoba membuatnya ragu kepada perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak goyah. Ia melempar setan dengan batu sebagai tanda penolakan terhadap godaan itu. Setan lalu mendatangi Hajar, ibu dari Ismail. Ia mencoba menakut-nakuti Hajar, mencoba membuatnya panik, mencoba menanamkan ketakutan dalam hatinya. Namun Hajar adalah wanita yang kuat imannya. Ia tidak tunduk pada desakan setan. Ia pun menolak godaan itu. Lalu setan datang kepada Ismail. Ia mencoba menggoda seorang anak yang sedang menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Ia membisikkan rasa takut, keinginan untuk lari, dan membisikkan keraguan kepada Allah. Tapi Ismail tetap teguh. Ia tidak kalah oleh bisikan seperti itu. Maka godaan setan pun ditolak dan dilempar dengan batu. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail sampai di tempat pengorbanan. Tempat itu sunyi, tanahnya berbatu, udara terasa harum. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Dengan hati yang bergetar, Nabi Ibrahim bersiap menjalankan perintah itu. Namun atas izin Allah, pisau itu tidak membunuh kepada Ismail. Bukan karena Nabi tidak iman, bukan karena pisau membunuh, tetapi karena Allah menjaga Ismail. Nabi Ibrahim ketemu untuk membuktikan bahwa pisau itu tetap tajam. Pisau itu diarahkan kepada batu, dan dengan izin Allah, batu itu berubah. Pisau itu mampu membelah batu, tetapi tidak mampu melukai Ismail. Karena jika Allah ingin menyelamatkan hambanya, maka sesuatu yang paling tajam pun tidak akan mampu menyentuhnya. Ketika Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar dari apapun, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Nabi Ismail sempat, Nabi Ibrahim tidak kehilangan putranya, tetapi ini membuktikan keimanan. Habis itu kita berhenti. Okey, apa awak faham daripada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi? Allah adalah melindungi orang dia yang Tak terus. Satu lagi. Allah melindungi orang sabar. Sabar. Lepas tu Nabi Ibrahim ni seorang yang taat kan? Walaupun Allah suruh dia sembelih anak dia pun dia akur, dia ikut je, dia tak langkah ke perintah Allah. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada maksud korban. Okey, cuba baca semua. Maksud korban. Maksud korban menyembelih binatang ternakan al-an'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Okey, maksud korban ni adalah kita menyembelih haiwan ternakan al-an'am. Al-an'am tu tadi tu kita tengok tadi kan, binatang yang ada 4 kaki dan juga dia adalah haiwan ternakan. Kalau ayam boleh jadi haiwan ternakan. Apa? Lagi. Kalau arnab Boleh. Tak boleh. kan, kucing? Tak boleh. Kucing kita ternak ke? Tak boleh juga. Kucing kita tu lah, kita pelihara, kita tak ternak pun kucing. Okey, hukum korban adalah sunat muakkad. Siapa tahu maksud sunat muakkad? Sangat dituntut jika mampu. Ya, sangat dituntut jika mampu. Maksudnya kalau benda tu tak wajib pun. Semua orang tak perlu pun, bukan tak perlu, tak wajib pun untuk berkorban. Tapi kalau dia mampu dari segi duit ke apa, dia dituntutlah untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi boleh jadi juga korban tu wajib kalau dia bernazar. Bernazar tu ke apa? Siapa tahu bernazar? Kan? Okey, bernazar tu maksudnya bila dia
dah berjanji. Berjanji pula berjanji kepada Allah. Contoh, dia kata kalau bagi contoh lah Inara ya, kalau saya dapat seterik AUPKT, saya nak korban. Lepas tu dia pun dapat seterik AUPKT. Jadi wajiblah ke atas dia untuk menunaikan janji tadi, iaitu korban. Berdasar ni dia boleh banyak benda. Ni antaranya lah. Ada yang berdasar korban. Contohnya kalau aku dapat anak tina, aku nak korban. So bila dia dapat anak tina, dia melahirkan anak perempuan, dia kena berkorban lah. Berkorban menyembelih haiwan korban tu. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya dalil. Dalil nakli. Ini salah nak kita baca sama-sama. Sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Maksudnya sebab itulah kita kata korban ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sebab Allah ada sebut dalam Al-Quran, kita kena berkorban. Gitu. Okey. Jenis-jenis haiwan korban. Okey, haiwan korban ni mestilah haiwan ternakan, iaitu al-an'am. Dijadikan korban. Maksudnya haiwan al-an'am je yang sah dijadikan sebagai haiwan korban, kan? Kalau kita sembelih anak ke ayam kan, tak boleh. Okey, ni apa? Lembu. Ni? Kambing. Ni? Biri. Kalau kibas tu dia lebih kurang lah biri-biri. Yang lain sikit je, bentuk badan dia lain sikit. Tapi bulu dia macam lebih kurang lah. Okey, seterusnya unta. Unta pun boleh tau dikorbankan sebab dia 4 kaki, lepas tu dia haiwan ternak. Lagi satu ni apa? Siapa pernah makan lagi tu? Tak pernah? Siapa pernah tengok kerbau? Besar ke? Dia macam panjang gitu. Panjang tau. Okey, seterusnya kita masuk kepada syarat sah korban. Okey, seorang baca. Siapa nak baca? Ni awak. Asfa. Asfa baca. Satu. Berniat korban ketika binatang disembelih. Okey. Maksudnya masa kita nak sembelih tu. Maksudnya masa kita nak sembelih haiwan korban tu, kita kena niat tu dalam hati kita. Contohlah kalau dia nak korban untuk diri sendiri kan, sahaja aku korban kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau contoh Allah sikit, kalau ada orang jual sembelih kan, dia jual sembelih ke orang lain kan, dia wakil. Waktu pun dia kena niat juga. Maksudnya dia kena niat sahaja aku berkorban bagi pihak sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. Dia wakil untuk orang lain. Ya. Kau awak nak kena diri kalau awak korban. Mesti kan, mesti nak suruh dia jual sembelih tu kan. Kita dah niat dia. Okey, nombor 2, siapa nak baca? Inara. Selesai, awak belakang. Ada nombor 3. Oh, okey awak. Baca juga. Masa pelaksanaan selepas solat hari raya adalah pada 10 Tashrik. Maksudnya masa pelaksanaan korban ni hanyalah dalam tempoh yang sudah ditentukan, iaitu pada selepas solat hari raya Aidiladha. Dan juga pada hari-hari tasyrik. Kau ada hari tasyrik ke apa? Hari tasyrik ialah hari penting dalam Islam, iaitu selepas hari raya Aidil Adha, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pasal tak kalau kita raya korban hari tu, kita bukan korban hari raya tu kan? Esok ada 2-3 hari lagi pun kita korban lagi 11 lembu. Tu panggil hari tasyrik dah tu. Itu hari penting selepas hari raya Aidiladha. Dan dalam tempoh hari tasyrik tu kita tak boleh berpuasa. Diharamkan untuk berpuasa. Okey, nombor 3. Inara. Saya tu nombor 3. Sorry, nanti nombor 3. Nombor 3 cukup umur. Unta 5. 5 tahun. 5 tahun. Okey, lembu Lembu atau kuda.
Kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, beli diri 1 tahun. Okey, maksudnya hari pun yang kita nak korban tu pun dia ada syarat-syarat dia. Maksudnya dia kena cukup umur dulu. Tak boleh dah kecil lagi yang nak lembut ni lah. Maksudnya kalau contoh unta kena paling-paling kena umur 5 tahun barulah boleh dikorbankan. Kalau dia tak cukup lagi 5 tahun, tak boleh dikorbankan. Sama lah juga dengan lembu kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, bili-bili je 1 tahun. Okey, nombor 4 saya nak. Tadi cepet masuk kan? Awak. Balik pun. Okey, nombor 4. Sifat anak-anak. Okey. Bebas Daripada penyakit dan kecacatan. Okey, kita nak korban tu mula-mula sekali kenalah haiwan yang cukup umur. Kan? Lepas tu dia kenalah sihat. Tak usahlah lembu hok cacat ke, tak ada mata ke, tak ada kaki. Buat dia lah tu. Dan juga tak ada penyakit. Kena betul-betul sihat. Sebab nak korban kita kena bagi yang terbaik, hok paling molek sekali. Kan? Ke? Okey, pembahagian daging korban. Siapa biasa? Saya. Sebagai kampung. Ya. Saya tu. Ya. Awak? Saya nak kita bagi-bagi. Bagi lagi. Awak? Jiran-jiran. Awak bawa lagi untuk pergi bagi kat jiran? Tak juga. Boleh kena. Awak? Juga naik Basikal. Bagus awak. Okey, pembahagian daging ni kita ada 3 pembahagian. Maksudnya pertama kita kena dimakan oleh contohlah tanda korban kan. So tanda ambil sikit daging tu bagi kau family saja. Okey, nombor 2 ada jawab baca. Dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran. ya, maksud sekali lah bagi ke jiran-jiran, orang kampung, bagi ke hak mana kenal lah. Itulah. Lepas tu yang ketiga, Disedekahkan kepada fakir dan miskin. ya, hak ni lah hak. Saya bagi salah lah, hak ni lah hak paling penting kan. Orang miskin kan, biasa dia cakap macam lagi lah. Dan ni lah kita kena bagi dekat orang miskin, dekat orang susah. Kalau awak ada kat kampung awak tu orang miskin, utamakan dia dulu. Kan? Okey. Lepas tu untuk pembahagian daging pun ada juga yang diharamkan. First kali diharamkan untuk menjual beli daging korban. Jadi kita tak boleh jual daging korban. Kena sedekahkan. Okey. Yang kedua diharamkan kepada orang kafir. Pandai. Orang kafir tak boleh. Awak bagi orang Cina tak? Kenapa kami Ya. Tahu lah tu yang ambil mana tu. Tapi kita tak boleh bagi ke orang kafir, haram. Dosa pula. Kita nak korban ni nak pahala ni. Lepas tu kita pergi bagi orang kafir. Lepas tu akan dapat dosa. Okey. Faham kan Azan ni kan? Okey, perkara-perkara sunat korban. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Okey, awak lah. Yang pertama, melaksanakan sunat sembelihan. pernikahan korban Okey. kepada bulan ada sembelih yang tajam. Ya, okey, duduk. Okey, melaksanakan sunat sembelihan korban. Terus sekali masa ingat kita ada berlakon hari tu kan, ada kiblat. Lepas tu perlu menggunakan alat sembelihan yang tajam. Kalau kita guna hak tumpul jadi kan apa binatang tu. Sakit kan? Sakit lah dia kan? Dah lah kok. Sakit tu. Kita guna hak tumpul. Dia lambat mati lah dia. Okey, yang kedua. Disunatkan tidak bercukur dan memotong kuku permulaan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Okey, siapa faham? Siapa faham? Okey, kau bawa faham. Maksudnya? Bang semangat. Kau faham? Disunatkan tidak bercukur atau memotong kuku. Tak cakap kuku lagi. Maksudnya dalam tempoh bulan Zulhijjah tu, bulan 1 Zulhijjah sampailah hari raya korban tu, orang yang nak korban insyaAllah tahun ni tak nak korban lembu kan. Sebab disunatkan untuk tidak memotong kuku dan juga bercukur. Kalau buat pun tak apa, cuma disunatkan tak
kuat lah, baru dapat pahala gitu. Sampailah hari korban tu. Ada juga, ada setengah lagi dia duduk. Ada setengah lagi dia berpuasa. Berpuasa pada hari-hari yang ditentukan lah. Buat nak berkorban tu. Betul? Okey, nombor 3. Siapa nak baca? Awak baca? Awak baca. Dia kuat-kuat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berselawat. Berselawat. Ingat tak hari tu kita buat? Masa nak korban kan? Bismillah dulu ni. Baca atau baca? Baca. Okey, bismillah dulu, lepas tu berselawat. Itu perkara-perkara sunat lah, perkara yang kita boleh buat semasa kita nak berkorban. Okey, hikmah pula. Hikmah nombor 1. Mengagungkan syiar Islam. Maksudnya bila kita korban ni, kita macam menunjukkan contohlah kepada agama-agama lain. Manfaat kita berkorban kan. Tujuan kita korban sebab nak bersedekah, betul tak? Nak berkongsi rezeki. Itulah. Okey, nombor 2. Mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Itu pun salah satunya lah. Tadi kan awak tengok video tadi kan, Nabi Ibrahim korbankan anak dia. Kita buat korban setiap tahun ni sebab kita nak mengingati lah apa yang Nabi Ibrahim buat. Kita ikut. Okey, boleh? Okey, nombor 3. Mengadakan persaudaraan antara umat Islam. Maksudnya biasa tak bila kita korban kan, satu kampung turun padam, betul tak? Lama-lama kan bila dekat tempat korban, ada orang sembelih lembu, ada orang tengok lembu, ada orang lapar kulit lembu kan, ada orang gak daging, timbel daging, ada lapar. Maksudnya mengeratkan lah, kita jangan jumpa ada orang kampung, sayang korban lah kita nak mengeratkan hubungan lah dengan orang kampung. Sampai-sampai tahu awak pergi bagi daging pun jumpa orang kampung kan. Okey, nombor 4. Kerana bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ya, maksudnya semua benda yang kita ada dalam dunia ni, kita perlu berkongsi dengan orang lain. Biasalah ada setiga pun. Antaranya melakukan ibadat korban. Okey, kita main game lah. Ni, game ni dulu. Nak main? Okey, fokus Banyak kita belajar tadi. Okey, cuba jawab. Baca dulu soalan. Amalan sunat ibadah korban. Pilih 3 jawapan. Ada satu. Ada sebenarnya. Okey, lagi. Membaca Bismillah dan selawat ke atas Rasulullah. Okey, lagi. Betul ke? Yakin? Salah. Okey, salah lagi. Kau buat betul. Ni melakukannya dengan sendiri. Ni sunat. Kalau ihok korban tu dia sendiri ihok. Sunat. Sunat lah. Jadi kau tak buat ni cari-cari. Okey, maksud korban. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya sifat-sifat. Lepas berbeda Betul. Okey, lagi. Tujuan korban. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hikmah. Menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang disembunyikan
Lagi kita ada hukum korban. Wajib Lagi satu lagi. Okey, seterusnya amalan sunat. Ini dua jawapan. Apa? disunatkan Bercukur lah. Mana? Atas ada sebut ke bersugi tadi? Tak ada kan? Okey, syarat-syarat sah bagi korban. binatang Pilih tiga jawapan. Cukup sifat tu maksudnya sempurna lah. Dia cukup kaki, cukup mata. Okey, jenis-jenis binatang ternakan untuk wujud tak pilih ayam, bukan bayar situ. Waktu paling afdal untuk ibadah korban. Okey, seterusnya dua lagi. Waktu sembelihan. Yang mana betul? Okey, lagi last sekali. Jika seseorang bernazar untuk melakukan ibadah korban, apa yang akan terjadi kepada daging korban? Miskin. Okey, habis. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada aktiviti berkumpulan. Semua duduk dalam kumpulan masing-masing. Kita nak pergi berkumpulan. Dengar satu translate ni. Okey, semua dengar. Aku salah. Okey, dengar. Tak apa. Okey, dengar. Okey, Ustazah nak kan ada 5 kumpulan. Ustazah nak setiap kumpulan senaraikan satu syarat sah korban. Ustazah akan bagi setiap kumpulan satu kertas. Lepas tu tulis dekat kertas ni syarat sah korban. Okey? Okey, ambil. Ustazah bagi masa 2 minit untuk awak tulis jawapan yang betul. Tulis besar-besar biar nampak. Cepat, seorang tulis, seorang bantu. Semua bantu. Tulis besar. Tulis ke jauh? Tu. Duduk ke apa? Depan je apa? Duduk kat depan. Boleh? Balik je. Ikut. Tak, seorang je tulis makin. Tulis besar. Dah siap? Okey, yang dah siap mari nampak kat depan dulu. Seorang mari. Dua, tiga, empat, gitu. Okey, yang lain? Ada siap tak? Lagi, siapa tadi yang dah siap? Cepat siap buat. Okey, dah ni. Lagi, 2 lagi kumpulan. Dah siap tu duduk dulu. Beres kata? Satu lagi. Wow, besarnya fire. Dah. Tengok. Baca. Cek bawah ni.
awak faham daripada topik tadi cerita ni. Hikmah lah hikmah. Hikmah. Ya, mengingati peristiwa Nabi. Gabah jaga lidah. Okey, so apa yang kita faham, ibadah korban ni kita buat sebab apa? Sebab kita nak apa ni? Mendekatkan diri kepada Allah, dan sebab kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk korbankan anaknya Ismail, dan juga dia akur diikut perintah Allah tu. Tapi Allah gantikan dengan kibas. Dengan kibas. Bukan kambing, bukan berdiri tapi kibas. Allah gantikan dengan kibas sebagai tanda kasih sayang Allah lah kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail.